Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini 1 November 2025 pukul 2.30. Hari ini saya ada ambil hasil sikit buah batua. Ada yang hampir masak, ada yang dah masak, ada yang nak ke masak. Memandangkan sini musuh tanaman agak banyak juga, so saya ambil dulu. Kemudian saya akan asing-asingkan lah, mengikut apa nama dia punya besar dan juga dia punya grade. Itu hasil tu dalam satu pokok. Tapi masih ada lagi pokok yang akan mengeluarkan hasil. So dia secara berperingkat-peringkat dalam sekitar November ataupun Disember. So kebarangkalian dalam waktu tu banyak buah yang akan masak. Macam contoh ni dekat atas tu kita tengok agak lebat juga di situ. So pokok ni mungkin insya-Allah dah sebulan lagi, hujung bulan lah kot. Moga-moga kekal bertahan lah. Di bawah pun ada agak meriah di sini sebenarnya. Di belakang pun ada juga. Di belakang tu pokok baru belajar berbuah. Ni pertama kali lah. Ni pertama kali pokok ni berbuah. So agak banyak juga. So alhamdulillah lah. So far so good. Tapi ada jugalah buah-buah yang dimakan oleh pemangsa-pemangsa lah. Tapi apa boleh buat, saya niat sedekah je, supaya kita tak adalah bersifat dendam dengan binatang ni. Mungkin ada dalam sekelompok rezeki kita tu, rezeki dia juga, macam tu. So bersangka baik tu adalah lebih baik. Bukan rezeki kita, kita kongsilah dengan dia. So ni kawasan yang saya telah racun. Nampak dia kering, tapi dia masih tumbuh lagi. Di luar pagar juga saya dah buat racun. Mungkin minggu depan saya akan selesaikan lah. Ni pokok-pokok yang akan masak lah buah-buah dia, insyaAllah. Jika ada rezeki saya nanti, siapa tahu dekat atas tu ada lagi. Dan inilah saya katakan tadi, bukan rezeki saya. Mungkin yalah kan, musang ke, monyet ke, tak apalah, ataupun tupai ke, kita tak tahu. Kita sedekah je lah. Mungkin dia pun lapar nak cari makan. Kita buat kebun ni tengah hutan, so kita kena terimalah hakikat tu. Pokok ni belum berbuah lagi, walaupun dia punya ukur lilit batang dah matang lah kiranya. Tapi tak apa, biarkan dulu. Tapi di sebelah dia ni, jiran ni ada buah belajar berbuah. Buah tak apa banyak, tapi sekali dia respon pun agak baik lah. Tapi tak mengapa, sekurang-kurangnya dia dah tunjuk respon dia. Cuma ke pokok-pokok lain kita masih